Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Cikgu Fatin, Cikgu Muzik anda. Dan saya bekerjasama dengan guru muzik anda semua. Rapat betul saya dalam kamera ni ya. Sebab saya dalam kereta. Tapi tak apa, pembelajaran di mana-mana. Okey, jom. Hari ni saya nak semua orang tahu, semua murid-murid tahu yang mana rekorder ada 3 bahagian. Okey, yang pertama di atas, yang kedua di tengah dan yang ketiga di bawah. Jom kita buka. Satu, bahagian yang pertama, bahagian yang kedua dan bahagian yang ketiga. Okey, yang ini nama dia pemipit. Ini lubang udara. Dan okey, kita pasang balik. Dan okey, ini adalah lubang-lubang untuk awak letakkan jari dan ini juga untuk letak jari. Dapat sesuatu? Bye! Next video!